penonton di mana jua anda berada, terutama kepada ahli peniagawati yang tidak dapat bersama-sama dengan kami di sini hari ini, tetapi dapat bersama-sama melihat secara live melalui podcast Borak WM Istimewa eksklusif sempena Majlis Minum Petang Diraja sambutan 45 tahun peniagawati. Kita berada di acara yang penuh gilang gemilang ini di Equatorial Hotel Kuala Lumpur. Hari ini bukan sekadar majlis minum petang biasa. Hari ini adalah simbolik 45 tahun ketabahan, keberanian dan kejayaan para usahawan wanita di Malaysia. Majlis kita hari ini amat istimewa kerana diserikan dengan keberangkatan duli-duli tuanku serta dihadiri oleh tokoh-tokoh hebat yang telah mencorak ekonomi negara. Saya Nida Alip Kadir, hos untuk anda hari ini bagi sesi podcast eksklusif. Dalam beberapa minit yang akan datang, saya akan membawa anda mengenali lebih dekat beberapa individu-individu penting di sebalik kekuatan peniagawati. Daripada barisan mantan para pemimpin, presiden semasa, yang dipertua semasa, sehinggalah kepada para penerima anugerah serta ketua-ketua chapter yang baru diwujudkan. Kita akan menyelami visi mereka tentang pemerkasaan global, impak sosial dan bagaimana peniagawati kekal sebagai platform usahawan wanita yang paling kredibel di Malaysia selama hampir setengah abad. Kekal bersama kami dalam Borak WM khas sambutan ulang tahun 45 Peniagawati Live Podcast. Kita hari ini akan bersama, yang pertama adalah dengan Yang di-Pertua Peniagawati Puan Noriah Ashari. Puan Noriah ni istimewa kerana dia adalah cover girl. Beliau adalah cover girl untuk majalah WM pembuka tirai 2026 keluaran Januari. Apa khabar Puan Noriah? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Layak cantik hari ni serba biru. Terima kasih. Warna peniagawati. Oh, warna peniagawati. Yeah. Kalau semua nak tahu dan rasanya ramai yang tahu, Puan Noriah adalah presiden YDP Peniagawati. Selain daripada itu, dia adalah owner ataupun pengusaha songket yang terkenal dari Terengganu, iaitu Atikah Songket. To be proud, she is the 5th generation of Atikah Songket. Ya Puan ya? Ya saya. Okay. Puan, saya ada beberapa soalan yang short and simple, but I think it's very relevant with you as ahli peniagawati. Saya difahamkan Puan telah bersama peniagawati daripada tahun 1990. 1990. Maknanya dah masuk 45 tahun dah bersama 35 tahun bersama-sama dengan peniagawati. Masya Allah. Okay, this is the question for you. Sebagai individu yang telah menyaksikan jatuh bangun peniagawati, apa perasaan Puan melihat peniagawati hari ini mencecah 45 tahun dan juga adakah dia masih relevan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali, terima kasih kepada WM kerana dapat bersama-sama kita sama-sama menyambut ulang tahun ke-45 peniagawati. Sejujurnya saya rasa sangat bersyukur bahawa saya ini sampai sehingga kini masih dapat berkhidmat untuk peniagawati. Saya telah join peniagawati itu dari tahun 1990 sewaktu anak saya berumur 1 dan 2 tahun. Sekarang anak saya pun ahli peniagawati. Masya Allah. Saya ketika mereka masuk umur 18 tahun, saya masukkan mereka terus daftar jadi ahli peniagawati. Jadi saya rasa peniagawati ini adalah satu persatuan wanita bumi putra yang sangat relevan kepada semua orang. Especially kepada yang dah involve business, sama ada yang baru ataupun yang dah lama ataupun yang baru nak berjinak-jinak dengan business. Jadi pada saya lah, peniagawati ni satu persatuan yang kita rasa sisterhood sangat kuat. Bonding kami sangat kuat. Bukan sahaja kami interaksi tentang bisnes, kami berbicara hal ehwal semasa, kami buat CSR sama-sama, kan. Jadi macam satu keluarga. Satu keluarga yang makin lama makin ramai, makin lama makin ramai.
Jadi saya started 1990 tu sebagai ahli biasa. Ketika itu arwah Kak Faridah dan disusuli dengan arwah Datuk Basnah Hamid. Saya Iron Lady. Iron Lady. Saya jadi ahli di jawatankuasa ketika itu. Dan seterusnya Datuk Muhayyani masih kekal berkuasa. Bila beralih Presiden beralih kepada arwah Puan Syidah Minin, saya rehat seketika kerana ketika itu saya bersalin. Saya bersalin anak bongsu. Kemudian saya make a comeback semasa Datuk Hazimah. Datuk Hazimah Presiden. Saya jadi timbalan Presiden 2. Lepas itu bila beralih kepada Datuk Azlin, saya menjadi timbalan Presiden 1. Dan kami 3 orang memang selalu bersama-sama menaikkan visi yang sama. Yes, menaikkan Peniagawati. Lepas tu dan sehingga sekarang bila Datuk Amy Suraya jadi Presiden, jadi saya fikir bila diperlukan, saya rasa saya masih beri khidmat sebagai Yang di-Pertua. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Memberi manfaat kepada yang sekeliling tu memang dianjurkan oleh Rasulullah. Betul. Kan? Terutamanya ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak dalam meniaga. Betul. So pada saya, kita yang dah berumur, yang dah berpengalaman, walaupun dalam bidang yang berlainan, pasal kita bisnes dalam Peniagawati ni semua bidang yang berlainan. Jadi saya rasa berkongsi pengalaman sama ada dari segi bisnes, dari segi khidmat nasihat, dari segi hak keluarga sangat penting. Kepada yang baru, belajar daripada yang lama. Yang lama pun anak-anak seperti anak saya sekarang bersama-sama naikkan Peniagawati. Daripada tahun 1990 sampai hari ini 2026. Yeah. Berapa pertambahan ahli dalam Peniagawati dan juga berapa ramai yang betul-betul aktif, yang betul-betul menggunakan platform Peniagawati ni dari semua sudut. Dia pertambahan tu it depends. Kadang agak perlahan. Tapi bila kita banyak adakan aktiviti, ada pertambahan yang lebih banyak. But people come and go. People come and go selalunya kalau yang dah lama-lama tu, mereka makin lama dah makin tak berminat. Orang hidup kita ni kadang-kadang ada priority masing-masing in life kan. So ada yang tak berminat, tapi ada yang tak aktif tapi contribute juga. Contribute juga dari segi mungkin in term of fun, in term of kalau kita buat majlis macam ni, beli meja, walaupun mereka tak aktif tapi masih contribute. Ada yang masih aktif. Kalau nak kira yang aktif tu, kalau out of over 1,000 members lah kan. Kalau nak kira aktif tu beberapa ratus yang betul-betul aktif. Oh, masih lagi banyak dari segi kuantiti. Kan? Masih lagi ramai. Bergantung kepada atur cara apa yang kita buat. So mana yang relevan dengan mereka, mereka akan join. Ada orang pun dia pergi hanya untuk networking. Kan? So ada orang dia pergi macam bila kita berkongsi pengalaman atau bila kita bekerjasama dengan bank-bank, institusi keuangan, dari situ kita dedahkan mereka kepada institusi keuangan macam mana nak apply loan, documentation. Lepas tu kita dedahkan juga dari segi undang-undang, macam mana bila you nak mulakan perniagaan, kita ada ajar undang-undang dalam perniagaan. Jadi macam tu kalau orang baru yang nak berniaga, dia akan berminat. Pasal setengah orang tu dia berniaga je. Kontrak tak ada sign, lama-lama dah kena tipu sana sini. Ya, betul. Tak boleh buat apa kan. Ilmu penting. So dalam Peniagawati kita ada pelbagai. Seperti mantan Presiden Peniagawati Datuk Azlin sentiasa beri khidmat nasihat mengenai undang-undang dalam perniagaan supaya kita tidak ditipu, dan bisnes kita akan lebih jelas, lebih selamat. Alhamdulillah. Tu yang kita nak, usahawan yang berilmu. Betul. Kan? Okey. Puan, sebagai orang lama, orang yang dah 35 tahun dalam Peniagawati, dalam bidang perniagaan, I think you are more than that, you know. Apa nasihat Puan untuk usahawan wanita generasi baru, generasi sekarang ni? Saya melalui pengalaman anak-anak saya rasa bagi yang katalah tak ada background family, kalau yang tak ada background family dalam bisnes, then they have to learn. Dan mulakan bercampur dengan orang-orang yang dah dalam bisnes, yang peringkat baru boleh, yang lama pun boleh. Tapi orang-orang muda ni jangan terlalu gairah. Biarlah step by step, macam Puan Nida kata tadi, berilmu.
ilmu dalam bisnes memang penting. Especially when you have product, you must know your product knowledge is very important. Macam contoh saya sendiri, saya jual songket. Jadi saya dari kecil saya belajar daripada ibu saya, arwah ibu saya. Anak-anak saya kalau yang sulung tu dia ada diploma in weaving. Dia ambil 3 tahun course dalam bidang tenunan daripada Institut Kraftangan Negara. So itu ilmu. Jadi pada saya, kalau you bercakap pasal songket, dia boleh jelaskan ini kualiti macam ni, she herself boleh menenun. Itu satu kelebihan lah pada kami di dalam bidang ni. Kan, tidak semua orang ada ilmu pasal songket. So kalau gitu juga produk yang you jual, mesti you have to know produk tu macam mana supaya kalau customer tanya, you boleh jawab dengan yakin dan customer pun confident untuk Betul, produk kita. itu saya setuju Puan. Macam contohnya you ada bisnes menjahit, you pun pandai jahit. Yes. You Kalau ada business orang masak, yeah. you kena pandai masak. Betul. Kan? On top of management, promotion, everything. Betul. Tapi nucleus of the what kind of business yang you buat tu, itu paling penting. Yes, itu Yang you yang kena tahu. penting. Saya selalu fikir macam ni, kalau kita masak, contohnya lah, buat masak-masak. Memanglah ada tukang masak. Yeah. Tukang masak sakit, siapa nak masak? Yeah. Kalau kita tak pandai masak. Betul. Ah, Itu yang memang saya selalu kata, kalau tukang masak, kalau restoran, tukang masak mesti ada sebagai backup. Tuan punya tu. Tuan punya mesti Yang pandai paling masak. So that boleh backup. you. Boleh backup kalau in case masa itu emergency, chef tak ada, tuan kedai lah. Ya. Macam okey, kadang saya sekarang pun macam saya sekarang, saya banyak lepaskan perniagaan saya kepada anak-anak supaya dia belajar. Dia belajar. Kalau saya sentiasa ada di situ, dia banyak rely on me. Anjir. So saya lepaskan kepada mereka, but saya backup dia. Bila diperlukan, saya akan datang. Datang, saya kata, when I deal with customer, you kena dengar. Apa yang kita tanya, apa maklumat yang diperlukan. Jadi kalau you biar gitu je, you will never learn. So itu yang penting. Dekat situ lah dia belajar. Orang-orang muda kan, bila dia dedahkan diri dia bercampur dalam perniagaan wati, pasal perniagaan wati dia, kami terima semua. Siapa yang nak provider, you register. You berdaftar dengan SSM. Kan, walaupun sole proprietor ke, kan, bercampur. Kalau masa saya dulu, saya jenis always volunteer. Kalau you tak volunteer, orang tak tahu whether you bersedia untuk tolong ke tidak, atau you terpaksa ke, Atau mana talent you, kat mana yes, talent kat you. mana. Kan, kat situ lah ada korek. Dari sini orang boleh baca, oh dia ni good bahagian ni, dia bahagian ni. Dari situ insya-Allah bila you tolong dengan ikhlas, the good things will come along, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Noria. Kejap lagi kita pun nak menyambut ketibaan duli-duli tuanku kita, kan. Thank you for today. Thank you for all the ilmu. Thank you for all the pesanan. Kan, insya-Allah for the next one, maybe kita akan borak lagi lebih tentang perjalanan meniaga pahit getih dan segalanya. Kalau nak tahu lebih lanjut, Puan Noria juga banyak bercerita dalam majalah WM keluaran Januari 2026 berkenaan perniagawati dan juga berkenaan Atikah Songket. Terima kasih banyak. Terima kasih WM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.